Kali terakhir saya memukat pukat ketam di pantai Bagalalang sebelum terjadinya rebut senya menjadi satu pengalaman yang sangat mengerikan apabila semasa di hari terakhir ombak datang tinggi dan hentam terus menghentam. Satu rakaman yang tidak dapat saya lakukan untuk membuat video-video yang menarik pada hari tersebut. Dan pada video kali ini saya berada di Pantai Murim. Seperti kebiasaan hari, memukat ketam di pantai ini hasilnya memang sangat-sangat menarik. Jom kita saksikan sama-sama. Adakah kali ini saya membawa pulang hasil yang lumayan? Jom kita saksikan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Saru Channel 88 ataupun Saru Channel 88 Carry. Okey, pada video kali ini saya berada di Pantai Murim mencari hasil di gigi air, sahabat. Pada kali ini di gigi air pula lah. Sahabat, saya bersama isteri saya. Cuaca mantap padu. Tadi padu gedegang. Memang panas sangat lah, sahabat. Okey, jom kita tengok hasil pukat ketam kita pada pagi hari ni lah. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom kita sama-sama saksikan lah. Semoga ada hasilnya lah. Oh, lumpur lah, sahabat. Lumpur lah. Okey, jom kita teruskan. Okey, dah sampai dah, alhamdulillah. Ini pukat baru sahabat. Pukat ketam baru. Harapnya hasil padu. Kita tahulah. Ini kalau kena pun ketam besar-besar sahabat. Kalau kena ketam besar-besar, cari besar-besar je kali ni. Sampah banyak lah. Durian pun ada. Okey dah, jom saya lanjutkan. Kita tengok hasil ikan kita. Tahulah ada ke tak ada. Sini macam kurang pun ada. Besarnya ketam yang pertama, sahabat. Besar betul. Besar betul. Sorry. Besar Sekejap lah. Sabar jap. Sabar jap. Okey, jap. Kita tengok ketam yang besar. Besar betul ni, sahabat. Mantap lah. Jaring besar. Macam ni lah yang kita nak. Betul. Dia lari tu. Okey, jom kita teruskan. Adalah boleh tahan. Ikan terubuk pun ada. Bising sikit lah ya, sahabat ya. Minta maaf. Besar. Ada pun saiz kurgon. Pasangan dah. Dah pasangan. Ada lagi. Besar. Boleh lah. Saya sedap lah. Mantap, aduh.
tahu berapa banyak boleh dapat hari ni. Tak tahu dah nak buka ketam. Buka ketam pun dah tak tahu dah. Mana dia bang? Boleh lah. Kita teruskan lagi. Ada ke? Ada juga lah. Ikan duri. Bawa ekor merah. Oh, bawa ekor merah. Buang ya? Banyak tak? Ada belangkas sahabat. Banyaknya. 3 ekor sekali ya. Mantap. Mantap padu. Cuma pecah ya sahabat minta maaf. Lama dah tak menjaring ketam. Tengok dulu ada ke? Tak ada lah. Tak ada ya? Guys. Tak ada lepas. Tak ada sahabat Pas. Okeylah sahabat. Dah masuk yang terakhir. Ada jugalah. Panen terus. Pacik saya biarkan dulu. Supaya kita masih tahan lagi. Mungkin ada lagi ketam manis datang kan. Supaya yang tunggu semuanya manis-manis. Besarnya mak dah tu. Mantap padu. Besar. Kat sebelah pun ada. Sebelah pun ada. Ketam pun ada. Mantap padu. Tong kena pegang. Tak boleh lah sahabat. Tu dia penampakannya. Aduh, minta maaf. Dah lupa dah. Dah lupa. Minta maaf. Dah lupa nak tak petam juga kan. Dah lama sangat. Biarkan. Mantap padu. Sahabat. Hasil setakat ni. Hop. Hasil setakat ini ada berapa? Hasil setakannya ada 6 ekor. Besar-besar semua saiznya. Babon. Mantap padu. Mantap. Lagi menurun. Macam mana? Jom. Dah tak elok. Tak elok lah. Busuk lah. Ada ke? Tak ada. Apa yang melekat ni? Bawa ekor merah banyak. Besar. Besar. Ya Allah ya Tuhan. Boleh juga. Aku kena macam ni juga. Kau melepaskan diri Gaya macam lepas diri. Op. Tangan dia tu. Dah lupa dah. Sipu dah tak ada, dah lupa dah lah. Lama sangat ni sipu kita ni. Banyak job. Alhamdulillah ada sahabat. Ini sangkut ada lah sahabat. Jom tengok lagi. Melangkas macam biasa. Boleh besar. Besar. Ada ke? Dah. Buang sampah dulu. Sabar. Ada ikan ketam lagi dah.
Sabar. Ketam. Mat datuk. Mat datuk besarnya. Yolah, babon ni. Babon. Bulus dia babon. Ketam pun ada. Babon betul. Ini 2 inci ni. Ambil. Mak datuk. Besar pun. Besar. Oh, baik. Keras. Padu. Namanya padu-padu Saya rasa jari ni bukan ni dia hanya dapat yang sebesar je lah sahabat. Kalau luar nelayan kan. Nelayan pasang pukat. Nelayan pasang pukat sini. Mantap. Yang sopan ni. Oh, kalau lanjut lagi kita tengok ketam yang besar-besar. Saya nak terus buka apa ni? Kayu-kayu ni lah. Saya nak alih lah ni. Alih lah. Tempat dia tak recommended. Tak padu betul. Jom, teruskan. Teruskan. Ikan pun ada lah. Daun baru. Ada juga lah kan. Allah sangkut dah sahabat. Minta maaf ya sahabat ya. Minta maaf. Saya kena lepaskan dia punya duri atas ni Baru padu. Ada lagi. Jalan terus. Jaga terus. 8 inci dalam jari ni saya tengok time juga. Jari berangkas. Berapa inci? 8. Siapa yang potong dia? Tak tahu. Mungkin dia bergaduh kot. Dapur tak berasap. Kan? Main juga lah. Boleh lah. Baru nak dekat sultan habis kan? Alhamdulillah sahabat. Minta maaf lambat sikit lah. Minta maaf Minta maaf ya. Ni nak tak ke tak? Macam ni dia. Tak tahu. Ada juga kan? Ada juga mang. Dah kotor sangat. Minta maaf lah. Baru boleh. Sini ya, dekat atas sikit. Baru boleh. Okey, kita teruskan lagi dengan pembukaan ketam yang babon. Sebelah sana lagi dalam sahabat. Yo. Mantap kan? Malah kata mantap sana. Yo. Gaya macam mantap. Belum pasang lagi dah ada 8 ekor Belum pas. Saya dah baru pasang. Dah ada dah hasilnya. Mantap lah. Kata pot. Okey lah. Kita lanjut dulu. Besar. Mantap tu. Saiz lah. Kali ni Sarul punya saiz ketam mantap-mantap lah. Mantap. Besar saiz tu. Aduh. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah.
Nasib baik apa? Tak berlaku kekerapan hujan dan ribut lah. Kalau berlaku tadi, padu lagi rasanya. Alhamdulillah, syukur. Baik. Salah kita bang. Alhamdulillah bang. Rezeki Allah. Ada. Okey, dah berakhir satu tas yang pertama. Dari tadi baru satu Okey, yang kedua. Putih je ya. Masih padu boleh tahan. Lama. Ada juga lah. Tu biar je. Suka kita biar je. Berangkas kita buka dan kita kena buang sebab nanti jaring pukat kita berat. Macam ada barang. Kadang-kadang padi Padi. Tak ada. Padok. Kecil-kecil dah ada hasil. Enak pada sangat ni. Mana tu? Macam-macam ada lah. Sampah ada, padu ada. Yang ni tak nak? Baru temu tangan. Okey, yang seterusnya. Tadi jaring yang ke apa ni? Kedua, yang ni masuk ketiga sahabat. Yang ketiga ni hasil dia padu. Yang ni yang ketiga. Yang saya katakan hasil padu ni lah. Ini hasil padu sahabat. Sebab dia kawasan Jerlus. Dalam ni sahabat. Betul-betul sampai tengah lagi. Kalau saya pasang pun mana tu tak pernah dibuat. Sampan pun tenang. Jerlus ni sipu pun tak nak Dia buat bang. Ini je lah satu tempat yang ada bang. Ya Allah, ya kenapa berputar-putar. Minta maaf lah. Nak je lah. Hirup. Terangkat tu. Kena hirup tangkai dia ni. Dekat lagi. Abang Syazali akan barang masak gulai. Kita masak gulai dia. Sampai ada orang kata masak lemak ada lagi dah. Banyak, mantap lah. Tak perlu pergi jauh. Sini pun dah berapa cerita dah kita boleh cerita. Barang banyak. Aduh. Baru. Baik. Ya Allah, jauh. Macam jauh sangat buat ada. Ada lagi depan ni saja. Saya yang mencari-cari. Okey, lanjut lagi. Kita ke sana sikit tengok macam mana hasil ketan dia. Aduh. Ku masih lagi teringat bicaramu yang terakhir. Dia dah tahu dah. Dia sudah tahu
tahu ah. Alhamdulillah ada lagi. Kita masih lagi buka sahabat. Sepanjang-panjang saya dan isteri saya sambil menyanyi, sambil membuka getam lah. Seronok sikit. Ada lah stres sangat. Isteri ada kan, tak ada stres. Mantap. Mantap. Celebus. Okey dah. Yang seterusnya. Mak dah tu besarnya. Mak dah tu. Macam ni saiz dah cukup besar Ini kalau kira ni 4 jari dah. 4 jari tangan kita ni 4 jari. Dia nak lari je. Bawa pula tong kecil sebab tak ada keyakinan dapat banyak. Ada lagi sahabat tu. Dah ni. Oh, ada lagi. Mantap padu. Kedamaian yang ku cari masih ketemui. Berluburlah ikatan cinta biar terpisah lama. Licin sabar. Sini dalam. Tengok. Dalam ini baru. Dalam tu. Ini baru sikit. Baru sepinggang tu. Belum melekat lagi Sekejap lagi melekat. Malam pasang kat sini melekat tu. Ya Allah ya. Sinar kasih sayang. Okey. Dengan nada lebur irama. Tak faham sangat dia. Macam sangat. Yang saya macam letak dia. Rasa kecewa. Semoga kau Ni ada lagi. 1, 2, 3, 4. Ush, dalam tu. Sini ada lagi tak sia-sia rapat betul loh. dalam. Sebab dia tinggi sikit. Tinggi sikit. Dia tak sampai pinggang lagi kan. Okeylah sahabat. Ni dah tinggal tak banyak lah. Tinggal satu tas ni lagi. Hasilnya sahabat, tu dia. Hasilnya dah hampir penuh tong lah. Saiz padu-padu besar-besar. Alhamdulillah yang macam tu. Ini dah berdiri ni sahabat. Berenang-renang ni boleh. Ini yang terakhir sahabat. Buka baru ni sahabat. Buka baru hasil kurang padu lah. Ikan ni kita buang lah sahabat ni. Jom teruskan lagi. Tengok macam tak ada apa-apa, padahal tu hati penuh dengan debaran dan sengsara. Lepas buka. Ekor dah lepas. Takkan boleh buka Dia kecil sangat. Buka besar. Apa tu? Ada baru. Rasa sepanjang baru kena. Adalah juga sahabat. Walaupun hasil kita mantap. Dan ini sudah syukur lah. Yang terakhir, akhir sekali, ikan sebelah.
Alhamdulillah tapak 5 butir. Saya dah seram dah. Nak ambil ketam ni dah seram dah. Semua tangkai ada lagi. Banyak ni. Ada ke? Ada. Besar pula tu. Okay, jom kita rungkaikan. Terungkaikan dulu. Okeylah sahabat, maaf lah berangin sikit ya sahabat. Untuk kita tunjuk hasil ni pada hari ini. Alhamdulillah hasil rezeki di pantai Murib ada sahabat. Itu dia hasilnya. Ada dalam 4 kilo ke 5 kilo ada lah ni sahabat. Semuanya padu-padu besar-besar lah sahabat. Ini ikan tak banyak. Ikan tak banyak. Ikan sebelah je ada dalam 6, 7, 8 ekor kot. Alhamdulillah lah, ada jugalah hasil rezeki di pantai Murib ni. Ada, syukur. Alhamdulillah. Tapi itu dah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minta maaf sahabat, berangin. Sangat berangin lah. Alhamdulillah ada. Kita sekarang sedang dalam perjalanan nak balik sahabat. Ketam ni semua saya akan jual lah. Ya, untuk pengetahuan sahabat semua, memang saya akan jual macam biasa lah. Okey, jom. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe, like dan komen. Alhamdulillah ada lagi rezeki ya sahabat. Alhamdulillah. Jom balik dulu sahabat. Terima kasih semua.